guys. Ha, tengok. Dia dah naik balik. Video lepas kita lebih kurang 4 ke 5 bulan kita dah racun. So korang tengok hari tu hasil dia macam mana kan. Ni dah naik balik lah. Macam-macam jenis rumput ada dekat sini. Lalang ada. Lagi apa? Sambau ada. Macam-macam. Daun lebor. Daun yang ada. Apa kata apa? Apa namanya tu kita panggil? Yang ada lilin, ada wax tu. Daripada depan ni. Sampailah ke belakang ni guys. So, kita punya mission hari ni. Kita nak racun tempat ni. Nak pakai racun apa? Mari ikut saya. So guys, untuk kita punya misi meracun hari ni, kita akan gunakan racun GA. Ataupun kita panggil racun sentuh. Sebab tepi kebun, tepi rumah ni, tanah dia kita nak pakai untuk tanam-tanam. Ada chance untuk nak tanam-tanam di kemudian hari. So kita tak nak rosakkan tanah dia. Kita tak nak pakai racun serap. Kita pakai racun GA, racun sentuh. So kita macam biasa letak air sikit. Masukkan je lah racun ni tadi. So guys, kita dah masukkan kita punya racun GA tadi. So sekarang, untuk bagi racun kita tu lagi power, ada booster, kita pakai ni. Penggalak racun Red Lion KO ni. Dia punya nisbah nak bancuhan dia, ada dekat belakang ni guys. Untuk 20 liter air, kita pakai 50 ml. So dekat kita punya cup ni, ada dia punya nombor-nombor dia. 50 ml. Okey, kita tuang 50 ml dulu. Okey, dah cukup. So ni warna dia. Dia warna dia kehitam-hitaman sikit. So kita terus masuk je. Untuk tangki ni, dia asalnya tak sampai 20 ml. Dia 16 liter saya rasa. So kita just bawah sikit lah daripada 50 ml. So masuk ke dalam. Pekat kala dia. Nampak tau? Dia coklat-coklat dia tu. Ini dia punya booster lagi power. Untuk racun kita, babat habis rumput-rumput yang ada. So kita masuk air, kita kacau-kacau. So guys, kita dah siap bancuh kita punya ramuan racun kita hari ni. Jom kita meracun. Kita punya semburan racun ni, kita buat just 1 kali sembuh je. Sebab kita nak tengok kesan dia macam mana bila pakai racun campur dengan kita punya Red Lion KO. Jom kita continue. Alright guys, so kita dah siap. Kita semburan racun ni dia. Harap-harap hari tak hujan. So nanti kita akan tengok hasil dia macam mana. Ya Allah, banyak betul tenaga ni. Inilah dugaan orang meracun guys. Nampak? Peluh-peluh. Bukan buat main-main ni, buat betul-betul ni. So stay tune untuk tengok hasil dia macam mana. Guys, nampak beza dia. Hari tu tempat ni bukan main hijau lagi. Tapi sekarang korang tengok, habis terbakar, dah berkarat semua dah. Tapi ada juga yang hijau ni. Sebab apa? Kurang power ke? Tak. Pasal dalam tempoh kita meracun tu, 4 kali hujan lebat petang dengan malam. Tapi tak jadi masalah. Still boleh bunuh rumput-rumput, rumpai-rumpai dekat sini. Korang tengok. So, untuk korang yang nak dapatkan pelbagai produk-produk pertanian, jangan lupa follow, like, komen dan share page Bro Baja. Baja tepat, hasil hebat. Bye-bye.